Assalamualaikum. Pada 11 hari nanti 2025 aku dapat jemputan buka puasa dengan Hong Kong Tourism Board. Johan kita pada malam ini untuk game kita sebentar tadi for surely sangat sinonim dengan majornya juga. Jadi tempat pertama ialah nombor 1. Wow. Jom mari makan. Ambil dulu. Okey, jom. Tok Ram. Wan, macam mana dia sini? Kau korang ajar gitu. Kenapa? Sini? Asal tak bawa pergi GB? Saya record. Kenapa? GB pergi mana? Ha? Switzerland? Ke Norway? Switzerland. Norway lah. Tak apa, nanti next time kita plan balik. Sini. Tak apa. Dekat lagi. Dekat lagi. Saya takut dia marah saja. Tok Ram ni garang. Puasa tak boleh marah. Puasa tak boleh marah. Mana ada marah garang. Saya record. Wan, jangan lupa. Jangan bagi aku duduk belakang. Bisnes. InsyaAllah. Kaki aku panjang. Tengok tu dia atur makanan dia. Kita kena main macam main Lego-Lego kan. Boleh cantik. Cantik. Tak lah, kena Mengelak. Wan. Banyak je makan. Kita makan sedap-sedap ni. Sedap, apa sedap? Apa? Nasib baik datang. Tadi rasa tak nak datang. Tiba tu. Suruh. Okay, put inside. Enjoy. Thank you. Sekejap, saya nak pergi sana. Saya nak video je. Interview apa? Ada, tak tahu nak interview apa. Saya bersama dengan Tok Ram dan juga Datuk Jalaluddin Hassan. Buka puasa hari ni. Dok. Puasa pergi mana-mana. Macam akan minta sekarang. Saya travel agency. Jauh saya bagi saya. Pergi mana-mana. Ni orang Astro. Astro kan? Husna. Duduk mana Wan? Kajang. Table mana? Nombor 4. Sihat tu. Lama lagi. Jangan cerita pusing-pusing. Okay? Dah bukan nak buka puasa dah.